Al-Quran sudah memberitahu kita tentang ialah perubahan yang akan berlaku dalam alam semesta ini. Itu yang akan berlaku selepas Israfil alaihi salam tiup pada sangkakala. Oleh itu para jemaah, kita mesti tahu, sebab kadang-kadang kita baca Al-Quran, kita jumpa ayat ini tapi kita tak faham ayat ini cakap tentang apa. Okay? Kita nampak ada ramai ulama apabila mereka baca Al-Quran, ya Allah, mereka menangis, mereka takut. Semua ini akan buat hati kita lembut. Semua ini akan buat kita istiqamah. Semua ini akan buat kita para jemaah fikir lebih pada akhirat.